diri saya boleh fit in dengan macam-macam jenis golongan. Tak kisah orang mana abang nak letak. Macam ni boleh? Boleh, pandailah saya adjust. Boleh. Editor dia, flow dia, apa semua storyline dia memang bijak. Dan saya tak rasa ada yang lain boleh beat dia punya kebijaksanaan dalam storyline. Siapa yang paling tak boleh beat tu lah? Yang paling last dia tak boleh beat tu lah? Sebelah abang. Ramai lah. Kalau cakap kecil hati kan, tapi ramai. Saya rasa kalau abang partner ke saya dengan orang lain, hidup boleh hidup, tapi tak sehidup dengan Harry lah. Saya boleh tanya dekat OG ke? Boleh. Saya nak tanya Abang Alif lah. Kalau abang tak buat YouTube, memang saya tak kenal abang. Kau kalau Jaiz tak tangkap kau, aku tak kenal lah. Apa yang Abang Alif akan buat dengan live abang sendiri untuk kekal relevan dalam otak masyarakat Malaysia? Aku akan collab dengan kau. Masa tu level kita dah tak sama. Hazan ni padu, dia cakap. Dia Best. Kau cakap best. Mana dia cakap padu? Bukan macam ni. Ya ke? Siapa ada saksi siut? Siapa ada tu? Hazan best, be. Betul. Gitu lah, gitu. Lagi semangat lagi. Panjang kau tarik. Hazan best. Panjang, aku ingat. Kenapa kau tanya soalan-soalan tu? Kau dengki ke? Konten dia orang best. Aku tengok 2-3 kali. Kau dengki ke? Aku tak tengok konten kau, aku tengok konten Rizal.